Hari ini besi kepada majlis bodoh-bodoh di atas sana. Ini besi dah tercanok ni atas ni. So saya minta staf-staf bangang PBT Majlis Pembenaran Nilai, tolong cek pantau besi dah keluar. Okey. Ni besi bodoh korang ni. Harap Tengok betul-betul majlis-majlis bodoh. Okey, saya tanya Okey, siapa nak tengok majlis setiap bulan dapat gaji, diumumkan bantuan untuk penjawat awam. Jadi kita nak menilai macam mana kerja penjawat awam bodoh yang ada di sini. So kau tengok sini. Okey. Rasa-rasa berapa tahun tak cuci? Berapa tahun tak cuci longkang, berapa tahun tak servis longkang. Itu sebab air bertakung kalau kita tengok di sana. Okey. Ni penyebabnya. Jangan kata setiap tahun buat kerja saya nak tanya kepada bodoh-bodoh di atas sana. Kalau awak buat kerja dengan integriti, ini salah satunya. Sekali lagi saya tunjuk Okey. Nampak Ini kerja orang bodoh namanya. Alright. So boleh nilai kerja orang bodoh macam mana. Sebab apa saya panggil bodoh? Sebab yang masuk tu adalah berpelajaran tinggi, tapi jangan bagi alasan nak beli cangkui pun tak ada duit. Okey, nak beli cangkui pun tak ada duit. Ini korang tengok tanah berapa tebal. Belum lagi saya tunjuk belah sana. Sama je sini. See, tengok, bukan sikit saja. Sini sikit dan sana pun sikit. Okey, boleh tengok sendiri sebab tu saya kata sekarang penjawat awam sekarang kerja dah mewah. Kerja macam celaka. Alright, jadi kita tengok Ini dia. Okey. Tanya majlis, duit dah banyak, duit cukai rakyat dah dibagi. Ni bila nak repair? Nak tunggu VIP lalu, nak tunggu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lalu, baru korang nak kelang kabut, baru korang nak bodek buat kerja, baru korang nak rasa gaji yang korang dapat tu hasil. Okey, kepada majlis-majlis, tolong tengok. Banyak benda saya tengok dinilai ni kerosakan, benda yang terlampau lama. Ini nak bagi alasan apa? Bajet tak ada. Bajet tak ada ke macam mana ni? Kepada pegawai-pegawai atasan, pada pengarah-pengarah duduk dekat pejabat bilik aircon 4.5 horsepower. Dah melampau dah korang ni. Pesannya dah tahun 2025, mentaliti sama. Takkan peruntukan tak ada? Takkan peruntukan di bawah kerajaan PH tak ada duit? Dulu korang bukan main kata bawah peruntukan kerajaan PH ada peruntukan. Ini bukan nak cerita politik Ini soal isu kemana pergi duit rakyat.